Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Iklimah Syafiqah binti Muhammad Taib. Saya dari unit Pendekar Awal Kanak-Kanak 2, ambilan Ogos 2024, Julai 2029. Hari ini saya ingin menceritakan serba sedikit tentang karya yang saya hasilkan untuk subjek kreativiti. Tak lupa juga pensyarah pembimbing saya yang banyak membantu dalam proses penghasilan karya saya ini. Jadi, hasil karya saya dinamakan Berbot Odyssey. Berbot Odyssey ini merupakan sebuah kit permainan interaktif berasaskan STEM yang membawa kanak-kanak prasekolah ke dalam misi pengembaraan 4 habitat haiwan secara digital menggunakan robot coding iaitu Berbot. 4 habitat haiwan yang terdapat dalam kit permainan ini ialah habitat hutan, habitat air, habitat gurun dan habitat kutub. Sekarang saya akan terangkan sedikit cara untuk bermain kit permainan Berbot Odyssey ini. Yang pertama, guru perlu memperkenalkan kanak-kanak tentang habitat haiwan yang ada pada kit permainan, iaitu habitat hutan, habitat air, habitat gurun dan habitat kutub. Kemudian, guru akan minta kanak-kanak ambil kad gambar haiwan 2D secara rawak. Selepas itu, guru meminta kanak-kanak mengambil model haiwan 3D mengikut kad haiwan yang mereka dapat. Contohnya haiwan seperti unta, monyet ataupun beruang kutub. Kemudian, guru akan minta kanak-kanak tu teka haiwan yang mereka dapat tu tinggal di habitat mana. Contohnya, bila mereka dapat haiwan gajah, gajah tinggal di habitat hutan. Kemudian kanak-kanak perlu tunjukkan di mana habitat hutan tu berada. Selepas mereka tunjukkan di mana habitat hutan tu, mereka perlu tampal anak panah di atas tapak permainan menuju ke habitat hutan tu. Selesai menyusun anak panah pada tapak permainan, kanak-kanak diminta pula untuk susun arahan koding asas Berbot pula. Semua jangan risau. Arahan koding yang perlu kanak-kanak masukkan itu adalah arahan asas sahaja, iaitu seperti anak panah maju, mundur, kanan dan kiri. Selesai susun arahan, kanak-kanak perlu masukkan arah koding yang disusun dengan menekan button-button anak panah yang terdapat pada Berbot tu sendiri. Kemudian, selesai menekan button, Berbot tu akan bergerak di atas tapak permainan mengikut arahan koding yang ditetapkan oleh kanak-kanak. Akhir sekali, Berbot akan sampai ke destinasi habitat yang dituju. Contohnya, gajah yang tinggal di habitat hutan. Seterusnya saya akan terangkan objektif bagi kit permainan Berbot Odyssey ini. Yang pertama, objektifnya ialah supaya kanak-kanak dapat mengenali dan memadamkan haiwan dengan habitat yang sesuai seperti habitat hutan, air, kutub dan gurun. Yang kedua, ialah untuk mengembangkan kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah. Kanak-kanak dapat berfikir secara logik untuk menentukan haluan betul bagi membawa Berbot ke habitat haiwan yang betul. Yang ketiga, ia dapat memupuk kemahiran asas koding kanak-kanak secara asas. Kanak-kanak dapat memahami konsep koding asas melalui penggunaan arahan mudah seperti maju, mundur, kanan dan kiri. Yang keempat, ia dapat meningkatkan koordinasi mata tangan. Kanak-kanak dapat menyusun anak panah, dapat menekan butang pada Berbot dan mengawal pergerakan robot dengan baik. Yang kelima ialah untuk meningkatkan kemahiran komunikasi dan keyakinan diri. Kanak-kanak dapat menjawab soalan guru, meneka haiwan habitat dan berkongsi idea semasa aktiviti ini dijalankan. Yang keenam, ia dapat mewujudkan pembelajaran yang menyeronokkan dan interaktif. Kanak-kanak dapat belajar melalui aktiviti bermain sambil meneroka teknologi STEM secara aktif dan kreatif. Yang ketujuh, ia dapat menggalakkan pembelajaran hands-on dan pengalaman sebenar.
Kanak-kanak dapat belajar melalui sentuhan, pergerakan dan penerokaan menggunakan kad 2D, model 3D dan robot bearport. Akhir sekali, yang ke-8, ia dapat meningkatkan daya fokus dan kemahiran mengikut arahan. Kanak-kanak dapat memberi tumpuan semasa menyusun laluan dan mengikut langkah koding secara teratur. Tak lupa juga objektif terakhir dalam kit permainan Bearbot Odyssey ini ialah kanak-kanak akan belajar tentang sensori, di mana kanak-kanak tu dapat menyentuh tekstur-tekstur yang terdapat pada model habitat tu dan model haiwan tu sendiri, model haiwan 3D tu sendiri. Contohnya pada model habitat seperti hutan, mereka boleh menyentuh tekstur pokok, tekstur rumput-rumput tu. Yang kedua, tekstur habitat air itu mereka boleh menyentuh tekstur air tu. Yang ketiga, habitat kutub, mereka dapat menyentuh tekstur kutub, tekstur globe, tekstur pokok yang berada di habitat kutub. Yang terakhir sekali ialah habitat gurun, mereka boleh menyentuh tekstur pasir tu bagaimana, tekstur pokok kaktus dan tekstur bukit. Harapan saya untuk kit permainan Bearbot Odyssey ini ialah, yang pertama, ia dapat membantu kanak-kanak belajar secara menyeronokkan. Diharapkan kit permainan ini dapat menjadi proses pembelajaran yang lebih menarik, aktif dan tidak membosankan melalui pendekatan bermain sambil belajar. Yang kedua, ia dapat meningkatkan minat kanak-kanak terhadap STEM dan teknologi. Kit ini diharapkan dapat memberi pendedahan awal kepada kanak-kanak tentang dunia teknologi, robotik dan koding asas sejak di peringkat prasekolah lagi. Yang ketiga, ia dapat mengukuhkan pemahaman tentang habitat haiwan. Diharapkan kanak-kanak dapat mengenali pelbagai jenis habitat haiwan dengan lebih mudah melalui penggunaan bahan konkret dan aktiviti yang interaktif. Yang keempat, ia dapat melahirkan kanak-kanak yang kreatif dan berfikiran logik. Aktiviti menyusun laluan dan arahan koding diharapkan dapat membantu kanak-kanak berfikir secara kreatif, kritis dan sistematik dalam menyelesaikan apa-apa masalah. Yang kelima, semoga ia dapat meningkatkan pelibatan aktif kanak-kanak dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kit permainan ini diharapkan dapat menggalakkan kanak-kanak terlibat secara aktif melalui aktiviti hands-on, penerokaan dan pembelajaran kolaboratif. Yang keenam, ia dapat membantu perkembangan pelbagai kemahiran kanak-kanak. Kit ini diharapkan dapat meningkatkan kemahiran motor halus, koordinasi mata dan tangan, komunikasi, fokus serta keyakinan diri kanak-kanak semasa sesi soal jawab guru dan kanak-kanak. Yang ketujuh, ia dapat menjadi bahan bantu mengajar inovatif yang boleh digunakan oleh guru prasekolah. Diharapkan kit ini dapat membantu guru menghasilkan sesi pengajaran yang lebih kreatif, interaktif dan berpusatkan murid. Yang ke-8, ia dapat mewujudkan suasana pembelajaran abad ke-21. Kit permainan ini diharapkan dapat menyokong permainan abad ke-21 yang menekankan elemen komunikasi, kolaborasi, kreativiti dan pemikiran kreatif dalam kalangan kanak-kanak. Harapan terakhir saya untuk kit permainan Bearbot Odyssey ini ialah, saya berharap kit permainan ini dapat masuk inovasi supaya dapat mengembangkan lagi potensinya dan dapat perkenalkan kepada ramai guru-guru tentang kelebihan dan kebolehan dalam kit permainan ini untuk mengajar di masa hadapan. Itu sahaja. Terima kasih. Bye-bye.